sejahtera semua, selamat datang ke kelas sejarah channel Cikgu Ring. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk belajar bersama-sama dengan Cikgu hari ini. Dalam video ini, kita akan meneroka satu topik yang menarik tentang asas pembinaan negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Bab 1, Warisan Negara Bangsa. Berikut merupakan standard kandungan bagi bab ini. Dalam video siri pertama, bab 1 ini kita akan mempelajari dua subtopik iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat dan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Murid-murid sekalian, kita mulakan pembelajaran hari ini dengan meninjau tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat di alam Melayu. Sebelum kedatangan Barat telah wujud kerajaan awal alam Melayu seperti Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kedah Tua, Ganggan Negara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Angkor dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini menunjukkan ciri-ciri negara bangsa berkembang dan diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Seterusnya, kita meninjau pula aspek ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Pembentukan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu berbeza yang berlaku di Barat. Ciri-ciri negara bangsa berkembang mengikut peredaran masa dan keperluan. Terdapat 4 ciri negara bangsa alam Melayu iaitu pertama, raja, kedua, undang-undang, ketiga, wilayah pengaruh dan keempat, rakyat. Yang pertama, raja. Raja merupakan tonggak utama kerajaan. Golongan pembesar pula mengukuhkan kedudukan raja. Raja ditaati dan dianggap suci. Contohnya, Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Siwa. Ciri yang kedua ialah undang-undang. Undang-undang digubahkan untuk menjamin kesejahteraan sesebuah kerajaan. Undang-undang yang digubah digunakan di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya, Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Ciri seterusnya ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya, Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Camrang, Selatan Myanmar dan segenting Kra. Ciri yang terakhir ialah rakyat. Rakyat ialah penduduk di dalam sesebuah wilayah yang memberi taat setia kepada raja dan tidak mendahaka. Contohnya, rakyat Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada raja dengan menjalani upacara persetiaan dan meminum air sumpah Telaga Batu. Sebagai rumusan, ciri-ciri negara bangsa yang dibincangkan sebentar tadi telah membawa kesejahteraan kepada Empayar Sriwijaya dan kemudiannya diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum meneruskan topik pembelajaran hari ini, eloklah anda semua menjawab soalan latihan berikut. Setelah memahami ciri-ciri negara bangsa yang terdapat dalam kerajaan alam Melayu, seterusnya kita akan meneroka pula ciri-ciri negara bangsa yang terbentuk dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka merupakan antara kerajaan yang paling unggul dan berpengaruh di alam Melayu serta menjadi model utama dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang tersusun dan berdaulat.
Berikut merupakan objektif pembelajaran bagi topik 1.2 iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka memberi gambaran yang jelas tentang kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Ciri-ciri negara bangsa tersebut ialah: pertama, kerajaan; kedua, rakyat; ketiga, kedaulatan; keempat, wilayah pengaruh; kelima, undang-undang; dan yang terakhir pula ialah lambang kebesaran. Ciri pertama, kerajaan. Kerajaan dibentuk kerana wujudnya seorang raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi yang dibantu oleh pembesar-pembesar melalui sistem pembesar 4 lipatan. Seterusnya, gelaran raja digantikan dengan sultan selepas kedatangan Islam. Ciri kedua ialah rakyat. Peranan rakyat ialah memberi taat setia kepada sultan dan mematuhi undang-undang. Rakyat Kesultanan Melayu Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Golongan diperintah terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan hamba. Sultan memainkan peranan menjamin kesejahteraan rakyat, manakala rakyat pula mengakui kekuasaan sultan. Hubungan timbal balik ini mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah. Ciri ketiga ialah kedaulatan. Kedaulatan bermaksud lambang kekuasaan tertinggi sultan. Kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan mengawal rakyat dan wilayah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka telah diperakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Contohnya, kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf oleh dinasti Ming dengan menghantar beberapa orang utusan ke Melaka. Antaranya ialah Laksamana Cheng Ho. Ciri seterusnya ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merujuk kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diperakui oleh rakyat. Wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka sangat luas, merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penalukan, naungan dan perkahwinan. Wilayah pengaruh yang luas membuktikan kewibawaan pemerintahan kerajaan. Terdapat 2 undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kedua-dua undang ini memainkan peranan yang penting dalam mengukuhkan kerajaan, melindungi rakyat dan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Ciri terakhir ialah lambang kebesaran. Lambang kebesaran merupakan identiti kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran juga merupakan simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Antara contoh lambang kebesaran ini termasuklah adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia dan cap mohor yang digunakan untuk mengesah arahan daripada sultan. Cikgu telah menyediakan latihan untuk anda semua. Diharapkan anda semua dapat membuat ulang kaji dengan bersungguh-sungguh. Demikian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Janganlah lupa subscribe dan like channel Cikgu. Sekian, terima kasih.